Terus terang saya cakap, dulu saya hampir give up dengan Public Gold. Bukan sebab harga emas jatuh, bukan sebab isu company itu sendiri, tapi ada satu benda yang bermain dalam fikiran saya adalah isu patuh syariah. Sebenarnya saya simpan daripada tahun 2015. Saya konsisten menyimpan setiap bulan. Harga waktu tersebut lebih kurang dalam 140 hingga 150. Tapi lama-lama saya fikir, Public Gold belum ada CJ patuh syariah. Jadi, pada titik tersebut, saya mula berhenti menyimpan emas dengan Public Gold. Rupa-rupanya, apa yang saya tak nampak adalah, pada waktu tersebut, Public Gold Management dah berusaha untuk dapatkan CJ patuh syariah. Cuma mengambil masa sedikit. Alhamdulillah, pada tahun 2016, EPP ataupun kaedah EPP kita dah mendapat patuh syariah. Dan pada tahun 2017, account gap pula kita dapat CJ patuh syariah. Dan sekarang, Public Gold adalah salah satu syarikat yang mempunyai CJ patuh syariah yang pertama di dunia. Sejak daripada itu, saya dah tak pandang belakang lagi. Dan saya mula menyimpan sampailah sekarang setiap bulan. Dapat gaji, saya konsisten menyimpan dengan Public Gold. Jadi, sesiapa yang dekat sini mencari satu platform simpanan patuh syariah, saya ada satu platform yang terbaik untuk korang explore, iaitu simpanan emas Public Gold. Jadi sesiapa yang dekat sini nak memiliki emas 1 gram pertama ataupun nak menyimpan serendah RM100, boleh komen nak ataupun isi detail dalam bit biru. Boleh follow.